JDT sah destinasi baharu John Irazabal. Hector Hevel pemilik jersey nombor 8 baharu JDT. Johor Darul Tazim, JDT, sah menandatangani bek Harimau Malaya, John Irazabal. Pengumuman ini dibuat menerusi satu hantaran video yang disiarkan di laman media sosial Johor Southern Tigers bagi menyaksikan kelibat John Irazabal selaku rekrut baharu JDT. Hanya ada satu destinasi terbaik di Malaysia iaitu Johor Darul Tazim, JDT, umum pihak kelab tersebut. Selamat datang John Irazabal. Pemain warisan Harimau Malaya ini menyertai JDT setelah meninggalkan kelab gergasi Azerbaijan, Sabah FK selepas hampir 3 musim bersama dan mengecapi pelbagai kejayaan di sana. Untuk rekod, John Irazabal telah merekodkan 98 penampilan bersama Sabah dan menjaringkan 6 gol dan melakukan 2 bantuan jaringan untuk pasukan gergasi Azerbaijan tersebut. Irazabal juga sempat merasai kejuaraan Piala Azerbaijan yang dimenangi oleh Sabah FK pada 31 Mei lalu selain membantu kelab itu muncul naib juara dan tempat ke-3 Liga Azerbaijan. Pemain warisan Harimau Malaya kini sah diperkenalkan sebagai perancang tengah Johor Darul Tazim, JDT. Perpindahan ini diumumkan oleh Johor Southern Tigers dalam satu video pengenalan yang dimuat naik di media sosial sekaligus menjadikan Hector Hevel pemain baharu JDT. Selamat datang ke gelanggang sang juara umum JDT. Di dalam video tersebut juga, Hevel diperkenalkan sebagai pemilik jersey nombor 8 baharu skuad Harimau Selatan yang pernah digunakan oleh legenda Safiq Rahim sejak 2013 lalu. Selain Hevel, seorang lagi pemain warisan Malaysia iaitu John Irazabal turut diumumkan sebagai bintang baharu JDT pada Isnin menjadi rekrut ke-5 Harimau Selatan menjelang musim baharu nanti. Musim lalu, Hector Hevel beraksi untuk kelab di Liga Division 2 Portugal, Portimonense dan mengakhiri saingan di tangga ke-15 meski baru sahaja menyertai pasukan pada awal tahun 2025. Pengendali Harimau Malaya, Peter Klamovski bakal membawa skuad terbaik untuk saingan CAF Nations Cup 2025. Usaha itu dijangka dicapai menerusi kerjasama antara pengurusan skuad kebangsaan dan Malaysian Football League, MFL. Klamovski mengakui bukan mudah memanggil pemain memandangkan CAF Nations Cup diadakan di luar kalendar FIFA, iaitu bulan Ogos. Pada masa sama, pengurusan Harimau Malaya sudah berhubung dengan MFL berhubung jadual perlawanan kejohanan itu. Kami sudah bercakap kepada pihak MFL mengenai aspek jadual perlawanan untuk bekerjasama bagi memastikan pemain bersedia bagi perlawanan nanti, katanya kepada wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam. Malaysia dan Oman menjadi pasukan jemputan yang akan beraksi dalam kejohanan berprestij di Asia Tengah itu. Tonggak kelahiran Sepanyol, Mikel Jauregizar menafikan peluang untuk beraksi buat Harimau Malaya. Pemain muda berusia 21 tahun itu kini beraksi di La Liga bersama kelab terkemuka, Athletic Bilbao dan pernah dikaitkan dengan perpindahan ke Liverpool. Baru-baru ini, laporan daripada wartawan Thailand, Oferis Wichicot mendakwa bahawa pemain ini memiliki pertalian darah dengan Malaysia. Separuh akhir UEL ke Harimau Malaya. Mikel Jauregizar adalah warga negara Malaysia, lapor Oferis Wichicot dalam satu hantaran. Situasi ini menjadi bualan hangat peminat hingga mendapat perhatian media-media besar di Sepanyol dan sekitar Eropah tatkala Mikel Jauregizar turut dikaitkan dengan perpindahan ke Liverpool. Perkara ini bagaimanapun telah disangkal oleh Mikel yang juga merupakan tonggak pasukan kebangsaan Sepanyol bawah 21 tahun.